Ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita takbir, tahu tak ada 18 sunat-sunat ketika kita nak mengangkat tangan, ketika kita takbiratul ihram tu semayang tu. Antara sunat yang kita boleh amalkan ni hampir 90%, 80% dia tak tahu. Disunatkan kita ketika kita mengangkat takbir atau mengangkat tangan ni, Allah pastikan tangan kita ini, tapak tangan kita menghadap ke arah kiblat. Jangan macam ni pula. Macam ni. Baik, kemudian disunatkan kita merenggangkan sedikit jari kita. Kita renggang macam ni, jangan merapat. First kita menghadap ke arah kiblat, tapak tangan kita dapat satu sunat. Kemudian kita merenggangkan sedikit jari kita. Dan sunat yang ketiga antaranya adalah kita membengkokkan sedikit jari kita. Nampak tak? Jadi bila kita takbir, Allahu Akbar. Ramai tak tahu, betul tak? Jadi dalam kitab 500 sunat-sunat ni, ada cerita tentang 500 sunat-sunat dalam solat yang kita boleh ikut dalam satu ibadat. Apa tunggu lagi ibu ayah? Takkan nak biar solat kita macam ni je? Jom kita gandakan amalan sunat kita dalam solat, gandakan pahala kita. Boleh? Tekan beg kuning sekarang, jom dapatkan kitab 500 sunat-sunat dalam solat kita, insya-Allah.